Apabila usia dah masuk 50-an, ramai yang mula sedar, cukup ke simpanan aku untuk bersara nanti? Dalam Keratan Akhbar Sinar Harian daripada Kaji Selidik Sun Life, 64% rakyat Malaysia terpaksa bekerja melepasi umur persaraan. Apabila kewangan tidak dirancang dengan baik, sejak awal ramai terpaksa bekerja semula selepas bersara kerana simpanan tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Jadi, bagi tuan-puan yang ingin bersara dengan tenang, letakkan target untuk kumpul 10 keping gold bar 100 gram ini sebelum umur 60 tahun. Dengan harga emas sekarang sekitar RM68,000 untuk sekeping gold bar 100 gram, nilai 10 keping 100 gram sudah mencecah RM680,000. Kenaikan harga emas secara purata 10% tahun. Jadi, dalam masa 10 tahun, nilainya pasti mencecah lebih RM1 juta. Ini jauh lagi selamat berbanding tuan-puan simpan semua simpanan tuan-puan dalam bentuk wang kertas yang mana nilai wang kertas tersebut makin lama makin menyusut. Sedangkan harga barang tiap tahun makin naik. Jadi tuan-puan terus letak target menyimpan 1 keping 100 gram setahun. Jika mampu, 2 keping setahun dan konsisten kumpul gram emas selama 5 hingga 10 tahun untuk bersara dengan tenang. Paling penting, bila bersara nanti ada aset yang boleh dicairkan bila perlu. Ingat, simpan emas bukan untuk cepat kaya tapi simpan emas supaya tenang waktu bersara. Bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk aset emas fizikal seperti ini, tuan-puan boleh klik borang saya up di bawah, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.